Tajuk yang kita bincang malam ni khusus tentang perbezaan di antara zikir yang ma'thur dengan zikir yang masnu'. Zikir yang ma'thur artinya zikir yang diriwayatkan, diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan sanad yang sahih ataupun sanad yang dhaif, yang masih lagi diterima oleh para ulama dalam bab fadail, dan juga daripada atharus sahabah. Jadi boleh kita kata ini di antara yang ma'thur. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua, zikir yang disusun oleh para ulama Islam untuk berzikir. Maka di sana apakah perbezaan, bagaimana kita nak lihat dari sudut keistimewaan zikir-zikir yang ma'thur? Kenapa kita kena utamakan yang ma'thur lebih daripada yang lain? Bukan semua yang tidak ma'thur itu salah. Kita kena perbetulkan persepsi, oh ini tidak hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia dalam bab zikir, dalam bab doa ada keluasan. Sebab itulah kita akan tengok nanti banyak tempat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa panjang, tapi tak ada riwayat yang menunjukkan apa yang didoakan. Contoh yang paling dekat dengan kita iaitulah ketika tawaf dan juga ketika wukuf di Arafah. Baik, yang penting pada jemaah sekalian ada beberapa poin yang saya nak sebut di sini tentang mizah ataupun keistimewaan zikir yang ma'thur. Kenapa kita kena pilih zikir yang ma'thur? Moderator tak bagi tahu masa banyak mana diberi. Boleh. Boleh deh. Sekat pukul 12 boleh lagi? Boleh. Oh. InsyaAllah. Baik. Perbezaannya di antara zikir, kenapa kita kena pilih zikir yang ma'thur, kena utamakan, kena kempen, kena ajak orang beramal dengan yang ma'thur daripada Nabi ataupun daripada sahabat. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh lihat, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tanda, nanti kita tanya dah. Siapa dia jawab betul, hadiah istimewa perisai Muslim sudah ada di sini. Saya tengok moderator tak bawa tadi, saya sediakan. Jangan memang. Kalau tak jumpa, kita jumpa dengan jawab mufti pula. Baik, yang pertama dari sudut al-jam'u baina ajrain. Bila kita zikir yang ma'thur, kita dapat kumpul di antara dua pahala. Kumpul dua pahala. Yang pertama, sudah pasti zikir itu berpahala bila terutama sekali azkar al-Quraniyah. Zikir yang diambil daripada ayat Quran. Zikir yang diambil daripada ayat Quran sudah pastilah nata'abbadu bi zikrillahi min kalamillah. Kita beribadat dengan berzikir, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dengan kalam Allah. Itu yang paling baik. Ayat Quran, tapi bukan semua ayat itu boleh dijadikan zikir. Ada, sebab itulah para ulama telah mengumpul al-azkar ad-da'awat minal Quran. Jadi kita dia kumpulkan ayat-ayat Rabbana atina fid dunya hasanah waghfirli wa liwalidayya. Kan? Ada juga. Tapi ada zikir, ada doa tak sesuai. Macam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Waghfirli abi. Tak apa lagi setakat tu. Innahu kana minadh dhalin. Bapa aku sesat. Kalau baca hak ni depan pak kita, berambak awak punya pasal. Bila aku sesat? Jangan marah. Itu ayat Quran. Jadi sebab itulah para ulama dia akan pilih mana ayat yang sesuai dijadikan doa, ada yang tak sesuai. Oh ni doa Nabi Ibrahim ni. Tapi Nabi Ibrahim pun dia, ayah dia lain. Jangan baca. Kalau ayah kita tak pandai juga, sedaklah dia ambil. Biarlah sesak pun. Nanya kau orang tua tu tak. Jadi kena betul juga dia punya kata. Jadi kita ada dua, maknanya zikir yang pertama kita dapat pahala. Sebab apa? Nabi SAW yang menyebut pahala, baca ni dapat pahala ni, baca ni pahala ni. Yang kedua, ajrul ittiba', pahala kita ikut. Kenapa baca ni? Nabi SAW baca. Kenapa baca zikir ni? Nabi baca. Sedap kita punya sandaran tu gagah. Tempat kita nak bersandar kuat. Tapi kalau kita ambil zikir yang tidak diamaksur, zikir siapa ni? Zikir syekh kita, zikir tuan guru kita, zikir orang ni boleh, asalkan kata para ulama tidak, makna dia tidak menyalahi peraturan syarak. Tetapi nak banding hak tadi, kita rasa lemah.
Siapa Syekh awak ni? Orang pun tak kenal. Nah, kadang-kadang orang tu pun tidak dikenali. Kalau dikenali pun orang yang pelik-pelik. Nah, Pak Cik ni kau pakai dia. Dia semayang Jumaat pun tak pernah pergi. Nak kata apa kita? Tapi ada setengah murid dia bangga. Syekh dia ni 30 tahun tak pergi semayang Jumaat. Itu dia panggil Syekh yang paling hebat. Pening kita. Baik, kita masuk yang kedua. Tanda yang pertama tak apa dah? Zikir al-ma'thur dapat dua pahala. Dua pahala zikir, pahala ittiba, mengikut Nabi SAW. Yang kedua, al-balaghatu wal kamal fil ma'na. Zikir hak Nabi SAW ni, dia punya bahasa dia dan makna dia pendek, ucapan, makna panjang. Sebab apa? Nabi SAW diberi oleh Allah Azza wa Jalla mukjizat dia jawami'ul kalim. Mukjizat dia jawami'ul kalim, makna dia cakap pendek, makna dia panjang, kita boleh huraikan perbahasan. Jadi kalau kita ni makna cakap banyak, kadang-kadang tak tahu apa yang kita kata, point tak ada. Itu dia panggil yang lain. Nabi SAW dia punya cakapan dia pendek. Tengok dalam bulan Ramadan, apabila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, apa yang nak baca?" Tuan-tuan dan puan-puan, Lailatul Qadar Ramadan ni, jumpa tak jumpa? Siapa dia jumpa kat tangan? Jumpa tak? Jumpa? Lagu mana Lailatul Qadar? Somel. Orang dia pening Lailatul Qadar ni, jumpa tak jumpa? Saya sebab itulah macam-macam masjid ditulis, memburu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, macam-macam dia punya tema di masjid dah. Lailatul Qadar kita jumpa, mesti setiap orang akan lalu Lailatul Qadar, tapi malam tu kita hidup tak tahu. Maka Nabi SAW beritahu kepada Sayyidah Aisyah, apa dia kata? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Pendek ya? Kenapa dia minta 3 patah? Innaka afuwun tuhibbul afwa. Satu jilid orang boleh tulis kitab nak syarah kepada makna hadis tu. Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal, Nabi kita pegang tangan dia, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Muaz, aku sayang kamu. Betul lah, kita kalau nak ijazah zikir ke apa, anak-anak murid kita yang kita kenal rapat-rapat boleh pegang dia. Pegang atas kepala, pegang atas barak. "Inni uhibbuk." Ustaz sayang awak ni. Baca zikir ni, baru dia semangat. Tapi jangan pegang yang perempuan pula. Lain macam dia kata ustaz ni. Tapi kalau syekh sudah makam tinggi tak apa. Dia lain macam dia. Semua orang boleh salam ya. Ini masalah kita. Janganlah. Yang kita tajuk zikir, jangan kacau. Nabi kata apa kepada Muaz? "Ya Muaz, baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah." Baca tak baca lepas salat? Betul baca. Malam ni baca ke tak? InsyaAllah. Nampak kelang kabut ya tadi? Asyik nak selfie dengan ustaz ya? Pendek. Tapi dia punya makna, kalau kita nak syarah ni, tak padan. Mufti tak balik Penang malam ni. Panjang. "A'inni ala zikrika." Bantu aku zikir. "Wa syukrika wa husni ibadat." Jadi itu dia panggil kelebihannya, makna dia pendek, kalimah pendek, makna dia panjang. Kadang-kadang makna menakutkan kita juga. Di antara doa, "Allahumma ahyini miskinan." Ya Allah, hidup aku dalam keadaan miskin. Jarang orang nak amin. Jangan ustaz. Kita ni nak kaya, tak? Saya nak sebut pun takut Ustaz Nazim marah. Nak kaya cari duit zakat. Jangan jarang. Wallah. Ini kita kata tak. Jadi tiba-tiba kita nak doa miskin. Kalau saya doa miskin, tuan-tuan amin tak malam ni? "Allahumma ahyina miskinan." Tak boleh nak kata dah miskin. Bila kita baca dalam huraian para ulama, miskin di sini ai mutawadhi'an. Makna tawadhu, bukan makna papa kedana. Nabi tak suruh papa kedana. Nabi kan suruh minta berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kaifa? Kontra. Jadi itu dipanggil balaghah. Makna-makna yang terkandung dalam lafzun nabawi sangat tinggi. Pada itulah bila satu pagi, ingat tak? Nabi keluar daripada rumah dia, salah seorang isteri dia, zaujah dia, sedang berzikir. Siapa nama zaujah tu?
Siapa nak? Kita oleh kerana dia perempuan, kita beri perempuan jawab. Siapa nama zaujah dia? Angkat tangan seorang ya. Juwairiyah. Mana pemegang hadiah bagi selalu? Muslimah. Laki-laki tunggu lepas ni. Juwairiyah duduk zikir. Nabi SAW keluar daripada rumah dia, pergi dah tengah hari dah, balik-balik tengok Juwairiyah masih di situ. Nabi SAW tanya dia, anti masih di sini? Semenjak aku tinggal awak tadi? Dia kata ni. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kata aku baca pada kamu berapa kalimah ni lebih baik yang kau baca 1 jam ni. Apa dia kalimah itu? Subhanallah wa bihamdihi. Ni ahli sunnah ni kita seronok dengar tak? Sebab kita tanya tu ingat dah. Jadi mudah nak ijazah malam ni. Jadi itu dah panggil lafzun nabawi. Mula jadi kita tak salah. Nabi tak kata salah yang awak baca tadi, tak. Tapi nak banding dengan apa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW sangat menarik. Itu 3. Yang keempat, as-salamatu minal bid'ati. Bila kita terikat dengan lafzun nabawi, selamat bacaan-bacaan kita daripada perkataan-perkataan yang pelik, yang tidak ikut sunnah Nabi SAW. Banyak kan sekarang ni orang doa yang pelik-pelik dah. Walaupun doa tu kadang-kadang boleh ya ditakwil. Ya Rabbi judli biwaslin, judli biwaslin qabla al-mamat. Berilah aku wasal. Wasal ni kalau kita baca dalam buku-buku keagamaan, macam orang Kristian minta dengan padri keampunan. Dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak duduk sekali forum dengan orang hebat jugalah. Anak tanya, Syekh, ish makna judli biwaslin? Dia kata, la, bukan minta dengan Nabi. Hadir ru'ya. A'tini ru'ya. Araka fil mana. Jadi kena takwil. Tapi kalau tengok dalam kamus, dia tak pergi. Itu kita kata, beberapa lafaz yang tidak maksud kadang-kadang mengundang perkataan-perkataan yang menakutkan kita, boleh membuat pada perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Mana waktu musim haji, kadang-kadang kita rasa sedih. Yang Nabi ajar kita duduk di Arafah, doa-doa yang maksur, la ilaha illallah wa daula syarikalah. Kita bertalbiyah. Dah pagi sampai petang duduk main hasbi rabbi jallallah. Apa lagi? Kita lama duduk dalam bimbingan rombongan haji ni. Macam-macam cerita ada. Macam-macam. Kita kata kalaulah tinggal yang maksur, kita akan bawa yang ghair maksur. Sebut bidah acak-acakkan, dia kata lain macam pula ustaz ni. Itu masalah kita. Perkataan tu pun jadi sensitif. Jadi sebenarnya benda tu ada. Jadi ingat, bila kita terikat dengan lafzun nabawi, kita terlepas daripada perkataan-perkataan yang boleh mengundang perkataan yang tidak baik. Yang kelima, nurul qalb wa tama'ninah. Bila kita baca yang Nabi SAW ini, cahaya hati kita dan kita rasa ketenangan. Sebab apa? Siapa mari tanya kita? Kau ambil mana ni? Ni? Nabi SAW baca sini, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Rawahul Bukhari. Imam Bukhari riwayat dalam sahih. Kita pun rasa tenang, rasa tak takut. Tapi kalau baca yang tidak hak nabawi, kadang-kadang boleh jadi panas. Dengar ada cerita panas. Orang zikir panas, dengar ada? Ini cerita betul ni. Saya sendiri yang menghadapi masalah. Ana duduk bagi ke sahabat-sahabat ni zikir pagi petang. Ni Jawi ada hak Rumi. Kita bagi zikir ni, dia pun beramal lah dengan zikir ni. Tiba-tiba dia jumpa Tok Syekh Mursyid mana entah. Saya tak sebutlah nama negeri, tak elok. Dia baca zikir tu jadi panas. Bawa kereta nak langgar orang, balik rumah nak tumbuk bini, macam-macam. Kita zikir, ala bi zikrillahi. Dia tidak, lepas zikir nak marah. Siapa nak tumbuk orang, nak langgar orang, akhir kali masuk hospital 2 minggu. 2 minggu masuk hospital. Lepas dia tenang keluar hospital, saya pergi ziarah dia. Dia tengok Abu Anas. Dia peluk saya, dia kata saya overdose. Overdose. Overdose ke mana? Overdose ni makan ubat lebih. Rupanya zikir lebih. Sebab dia tak mau pakai kita punya zikir pagi petang. Hak maksud ni, dia pergi ambil hak tok ayah dia, hak juta-juta tu. Akhir kali panas, sampai tak boleh pakai baju. Masuk hospital kena ikat. Kita kata Masya Allah. Zikir maksur, tak ada overdose. Senang, selamat. Kan itulah saya buat satu kata-kata hikmah, kesimpulan. Tuan tertulis kata-kata ni, diviralkan beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm.
Cuba ulang balik. Beramal dengan sunnah hati tenang. Walakum Wallahu alam.